Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Osman bin Muhammad Yusof serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan projek kami, iaitu projek yang bertajuk Projek Tanaman Pisang. Projek kami didaftarkan atas nama syarikat Zurin Enterprise dan ini adalah merupakan logo syarikat, iaitu slogan cepat, berkualiti dan mesra. Seterusnya saya akan memperkenalkan rakan-rakan seperjuangan saya, iaitu yang pertama Saudari Rabiah binti Mamat, Saudari Nur Akma, Saudari Wan Hamidah bin Wan Mahmud. Ini adalah merupakan carta organisasi syarikat Zurin Enterprise, iaitu saya sendiri Zurina Goy selaku pengarah projek, Saudari Rabiah Mamat selaku bahagian perancangan, Saudari Wan Hamidah Wan Mahmud selaku bahagian pemasaran dan Saudari Nur Akma selaku bahagian kewangan. Seterusnya saya akan membentangkan matlamat projek kami, iaitu yang pertama, memaksimumkan dan meluaskan pasaran buah-buahan tempatan. Yang kedua, dapat mengusahakan tanah yang terbiar. Yang ketiga, melatih diri untuk berdikari dengan penghasilan projek tersebut. Dan yang keempat, menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Dan yang kelima, memajukan kawasan tersebut. Seterusnya, objektif projek kami. Yang pertama, menjadi usahawan muda. Yang kedua, memperolehi pendapatan sendiri. Yang ketiga, menjadi contoh kepada siswa-siswa yang lain. Keempat, menjadikan tanaman pisang sebagai tanaman komoditi utama. Dan yang kelima, mendapat pengalaman kerja. Ini adalah merupakan peta tanah untuk tanaman pisang kami yang beralamatkan Kampung Alma Seberang Perai Tengah, Lot 1221. Tanah ini adalah merupakan tanah yang terbiar yang dimiliki individu bernama Encik Ghazali bin Hasan. Kami telah membuat perjanjian dengan pemilik tanah tersebut selama 5 tahun dari 2005 hingga 2010. Perjanjian ini boleh dilanjutkan lagi jika kedua-dua pihak bersetuju untuk melanjutkan tempoh bajakan. Sewa dianggarkan dalam 800 setahun. Ini adalah merupakan surat perjanjian dan surat perjanjian projek kami. Keluasan projek ialah 4 hektar. Seterusnya ialah kaedah kajian. Kaedah kajian yang kami gunakan untuk mendapat maklumat tentang penanaman pisang adalah melalui Jabatan Pertanian Curug Tok Kun dan salah satu syarikat, iaitu syarikat Sinergi Farm Tapak, iaitu projek tanaman pisang terbesar di Pulau Pinang. Untuk membentangkan pinjaman, seterusnya saya menyerahkan tugas saya kepada Saudari Wan Hamidah. Kepada Zurina, dalam pinjaman kami memilih pendanaan skim 3F, iaitu tabung untuk makanan. Pinjaman ini adalah tawaran daripada Bank Pertanian Cawangan Jawatan. Modal pinjaman kami adalah RM80,000. Sebenarnya dalam pemasaran kami memilih dua pasaran, iaitu pasaran tempatan dan pasaran ekspor yang mempunyai 3 kaedah. Pertama ialah pemasaran melalui pemborong syarikat sendiri, kedua jualan sendiri, ketiga kepada farmer. Seterusnya ialah ini adalah jadual kaedah jalan ketika yang kami perolehi melalui tanaman pisang. Dalam jadual kaedah jalan ketika ini terdapat
semua aktiviti kerja yang kami jalankan. Yang pertama ialah lawatan ke tapak pembersihan tanah. Aktiviti yang kedua, membajak dan membaja tanah. Aktiviti yang ketiga, membuat batas dan salian. Aktiviti keempat, tanam anak pokok dalam polybag. Aktiviti kelima ialah penjagaan di tapak semayan. Seterusnya yang keenam, memilah anak pokok ke ladang. Ketujuh ialah merumput. Seterusnya yang ke-8, penjagaan di ladang. 9, penuaian. Ke-10, pemprosesan hasil dan seterusnya pemasaran. Melalui jadual tadi, kami memperolehi lasaran PJK tanaman pisang. Seterusnya saya mempersilakan Rabia binti Mamat untuk membentangkan mengenai proses tanaman. Okey, bagi proses tanaman, langkah pertama yang kami buat adalah proses semayan anak pokok di tapak semayan. Dan dalam masa yang sama, aktiviti pembersihan tanah dilakukan di kawasan di tapak tanaman, dan seterusnya aktiviti membajak dilakukan. Jentera yang digunakan untuk membajak tanah adalah bajak piring dan bajak putar, dan seterusnya membina parit ladang dan membina batas. Setelah anak pokok mencapai usia 3 bulan lebih, anak pokok dipindahkan ke ladang. Jarak tanaman punca adalah 2.5 meter dengan kepadatan anak pokok 1,600 sehektar. Dan jika jarak 3 meter, kepadatan anak pokok adalah 1,100 sehektar. Dan dari segi penjagaannya, kami menggunakan 2 jenis racun, iaitu untuk kawalan umpai. 2 jenis racun tersebut adalah jenis sesentuh dan jenis serapan. Dan 3 jenis baja, iaitu NPK, Bioplus dan GML. Bagi baju jenis racun NPK, iaitu untuk pertumbuhan daun dan pertumbuhan akar, dan serta untuk menggalakkan penghasilan buah. Bagi membentangkan aliran belajaran, saya silakan kepada kawan saya, iaitu Ahmad Jaafar. Terima kasih kepada Rabia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya akan membentangkan aliran pelajaran bagi projek tanaman pisang. Dalam aliran pelajaran ini terdapat 4 kos, iaitu kos asas, kos berulang, kos pengurusan dan kos pelbagai. Jumlah kos asas bagi projek ini adalah berjumlah 3,280, kos berulang berjumlah 8,860, kos pengurusan berjumlah 6,640 dan kos pelbagai berjumlah 1,360. Bagi jumlah keseluruhan perbelanjaan adalah sebanyak RM18,488. Bagi bayaran balik pula pinjaman adalah pada tahun pertama kami dilatih membayar faedah sahaja, iaitu RM berjumlah RM250 sebulan. Pada bulan berikutnya jumlah adalah berlainan. Keuntungan dianggarkan berjumlah RM177,262. Bagi kesimpulan projek yang dirancangkan dengan sistematik akan mendapat pulangan lumayan. Dengan bantuan kerajaan, pengusaha kecil-kecilan dapat mengembangkan perusahaan yang mereka jalankan. Tingkat kerjasama di antara rakan sekerja dapat mengurangkan bebanan kerja. Untuk seterusnya, saya beri kepada Serina. Projek ini dijangkakan akan mendapat pulangan yang
lumayan dan mempunyai masa hadapan yang cerah. Dan seterusnya kami akan mencatat sejarah sebagai siswa saya yang pertama di USM yang menjadi usahawan muda yang berjaya dalam projek tanaman pisang ini. Seterusnya, sekalung penghargaan saya tujukan kepada Profesor Madya Dr. Osman Muhammad Yusof, Jabatan Pertanian Curug Tok Kul, Seberang Perai Tengah, Bank Pertanian Malaysia, Cawangan Georgetown, Syarikat Synergy Farm Sembilan Berhad, Majlis Perbandaran Seberang Perai, Pejabat KWSP Butterworth dan Pejabat Perkeso. Sekian, terima kasih.